Soalan yang ketiga ialah sesuai tak beli sekarang? Macam saya sebut lah, walaupun harga emas tinggi, kalau tuan-puan nak menabung, tak ada masalah untuk jangka panjang, beli saja. Tak payah tengok harga. Harga emas confirm akan naik, dan harga emas confirm akan naik dalam jangka panjang, dan confirm ada turun naik dalam jangka pendek. Okey. Dan pada saya, kalau tuan-puan nak menabung, setakat ni lah pemerhatian saya, the best ialah tuan-puan menabung melalui akaun emas gap. Akaun emas gap ni maksudnya tuan-puan boleh beli, maksudnya lock order tu terus, contoh lock order terus nak gold bar 100 gram, contoh ni gold bar 100 gram bunga emas. Okay, kalau tuan-puan nak gold bar 100 gram bunga emas, okay, tuan-puan kena ada duit 42,000 lebih lah, 42,000, lepas tu dia campur premium 100 gram tengok. Okay, dia ada campur premium. Ni harga dia RM42,091 campur premium. Premium ni adalah kos cetak setiap keping emas. Okay, kos nak cetak emas ni, itu charge dia. Okay, jadi ini harga dia. Kalau nak yang ni, tuan-puan kena ada 42,000 tadi. Tapi dia ada cara yang lebih mudah. Tuan-puan tak perlu ada 42,000 pun boleh dapat gold bar 100 gram bunga emas ni. Tuan-puan boleh nak bayar 100 kali pun boleh, 10 kali pun boleh, 2 kali pun boleh. Cara yang paling mudah, tuan-puan beli melalui akaun emas gap. Akaun emas gap ni ada berapa saja pun bajet, tuan-puan boleh top up, klik top up, pilih kaedah bayaran FPX ni yang paling mudah. Lepas tu, lepas tu masukkan amount ni. Amount ni minimum RM100. RM100 pun tuan-puan dah boleh top up. Okey, nampak? RM100 dah dapat 0.24. Okey, dah dapat 0.2347 gram. RM100 dah boleh top up. Okey, lepas tu klik agree dan place order lah. Itu mudah. Ada RM100 top up, ada RM100 top up. Bagi orang meniaga bagus lah, meniaga ke, bawa Grab ke, ada RM100 top up, cukup gram dalam ni. Tengok macam saya sekarang ni ada 222 gram, 0.7376 lah. Jadi kalau saya nak keluarkan, saya gold bar 100 gram ni, saya boleh keluarkan daripada akaun gap 2 keping, mungkin gold bar 1 gram bunga emas, dan satu lagi Typho. Okay, nak keluarkan saya cuma bayar premium saja, bayar premium tadi yang saya tunjuk tadi.